kekeringan begini dia masak. Nampak isi dia. Dia warna kuning. Daun lembak. Oke. Yang ini pun kita boleh makan. Ini ada buah juga nih. Panggil ini lengkan. Ada buah, nampak ada buah. Buah mulai ini masak tak masak memang boleh makan. Jadi ada getah. Dia punya rasa dia ada rasa kelat. Guys, selamat pagi. Oke, hari ini hari kedua kita orang menumbak sawit. Oke, saya sedang menumbak sawit sini. Oke guys, hari ini saya nak tunjukkan sesuatu dekat sini guys. Ini kalau orang Iban panggil ini buah senggang. Ini senggang. Dan ini buah deh guys. Siapa pernah nampak buah nih? Oke, ini bukan bunga deh guys. Dia ada buah dalam. Dan buah senggang ni kita boleh makan. Tak tahu apa Melayu kata. Apa Melayu cakap apa benda ni, tak tahu lah. Buah apa. Oke, kita nak tunjukkan. Oh, ini masih lagi. Buah ni boleh makan. Tapi ini belum masak lagi. Belum masak lagi guys. Kita cari yang masak lagi. Oh, ini belum masak. Belum masak. Ini sebelah. Ini dia. Ini yang masak. Oke, ini yang masak. Ini yang sudah masak guys. Oke, saya makan ya. Kalau warna hitam dia sudah masak. Rasa dia manis-manis masam. Kita try satu lagi. Manis, masih masam. Kita ada jumpa satu lagi guys. Nanti saya tunjukkan buah apa. Dia boleh makan juga. Tapi dia dekat sini, dekat bawah. Ini banyak yang sudah masak nih. Kalau macam ni dia dah masak. Tapi kalau macam ni dia banyak air, dia belum masak lagi. Kalau yang macam ni dia sudah masak. Perbezaan dia nampak. Nampak sangat perbezaan dia. Ini belum lagi. Belum masak lagi. Yang macam tadi itu belum masak. Nah, dia sudah hampir-hampir begini. Kekeringan. Sudah kekeringan begini, dia masak. Nampak isi dia. Dia warna kuning. Warna kuning. Sebanding yang belum masak, ini belum masak. Kalau yang belum masak, dia warna putih. Ini belum masak, dan ini sudah masak. Ini kalau tersesat dalam hutan, ini boleh makan juga nih guys. Jangan takut, boleh makan. Mari kita makan lagi. Warna dia masak hitam. Dia ada biji. Biji makan. Rasa dia manis, masam. Ini makanan apa namanya? Binatang yang bernama kijang. Pelandok pun boleh makan nih. Pelandok pun mau makan ya. Nanti saya tunjukkan ada lagi satu buah lagi yang hampir-hampir sama begini, tapi yang satu tidak masam lagi. Nanti saya tunjukkan kalau saya jumpa guys. Oke, teruskan menonton video ini supaya Anda yang tersesat dekat hutan boleh cari buah ni. Ini orang Iban panggil buah senggang. Pokok dia berumpun begini. Kalau berumpun begini senggang. Oke, jangan salah. Ada yang rupa dia macam kantan, tapi bukan kantan. Sebab dia punya buah dia lain. Manis, masam. Oke, teruskan menonton video ini supaya Anda dapat manfaat. Guys, stay tune. Nanti kita nak tunjukkan satu lagi. Oke guys, ini saya jumpa nih. Ini orang Iban panggil lembak. Daun lembak. Oke, yang ini pun kita boleh makan.
ini ada buah juga nih. Kalau macam ni, macam tu tadi, kalau udah kering, dia sudah masak. Tapi rasa ini lain sikit, ini lebih masam lagi. Kalau yang macam ni, dia putih, macam itu tadi. Dia masih lagi belum matang. Dan ini dia yang sudah matang, dia kekeringan. Dia punya air dekat sini tidak ada lagi. Kalau macam ni, dia ada air, maksudnya dia belum lagi matang atau belum masak. Kalau ini sudah. Oke, kita coba. Oke guys, saya coba. Biji dia hampir sama, hitam. Rasa dia agak besar. Kalau yang tadi, buah tadi manis, tapi ini dia rasa tawar sedikit, tapi dia rasa tak masam. Oke. Ini pun boleh makan juga. Biji dia hampir sama. Manis, tapi tidak masam. Yang tadi manis, masam, pun boleh makan. Kalau jumpa macam ni, cari daun macam ni, dia punya buah ataupun dia punya bunga, dia ada bunga, dia ada buah, macam buah, macam matahari, bunga matahari, boleh makan. Oke guys, itu sebuah sedikit apa yang saya dapati dekat hutan ataupun dekat apabila kita tersesat, kita boleh makan benda ya. Beginilah kalau terjumpa. Ini tumbuhan-tumbuhan liar nih. Kita tidak tanam, dia tumbuhan liar yang boleh dimakan. Kalau terjumpa dekat hutan lah, jangan risau. Sebenarnya ada banyak manfaat yang boleh kita cari di sini guys. Ada lagi satu buah yang kita boleh makan juga. Tapi di sini tidak ada buah. Pokok dia macam ni. Ini nih. Ini pun sama. Yang ini pun boleh. Yang ini pun boleh. Ini boleh makan. Boleh makan. Ini burung makan. Ini pun boleh makan. Ya guys. Sebuah sedikit mengenai buah-buah hutan ataupun buah-buah liar. Oke guys, tadi saya ambil, saya tunjukkan ini. Oke. Dia punya ada orang panggil pucuk. Ini pucuk pun boleh makan juga guys. Orang yang berpanggil ini lengkan. Ada buah, nampak ada buah. Buah pun boleh makan. Ini apa nama haiwan yang paling suka makan adalah kijang, rusa. Suka sangat makan ni. Dia punya pucuk pun boleh makan. Kita makan guys. Ini manfaat kalau kita jumpa dekat dekat hutan. Jangan risau, buah ni pun boleh makan. Kita ambil. Ini tak payah kita gunakan kita cuci, tapi dia ada getah. Oke. Kalau cuci boleh. Sebab hari hujan saya tak cuci dia lah. Oke, yang ini masak tak masak memang boleh makan. Dia ada getah. Dia punya rasa dia ada rasa kelat. Oke. Dia punya daun begini. Dan dia punya biji begini. Dia ada getah. Oke, nanti saya tunjukkan pokok dia. Pokok dia tadi begini. Kalau nampak pokok dia begini. Ini adalah pokok dia. Oke, pokok dia begini. Dan salah satu lagi, kalau kita jumpa dia punya ni pucuk, tapi ini tidak ada pucuk dia. Ini sudah tua daun dia, sudah matang sangat. Kalau pucuk dia muda, pucuk muda dia boleh makan. Ini pun makanan rusa, kijang, suka makan ni guys. Dia punya buah pun sama juga. Rusa, kijang memang suka makan. Oke, jika anda dapat sesuatu, komen, like dan juga share kepada rekan-rekan. Kalau tersesat dekat hutan, ini mungkin yang dekat orang-orang kampung ni mungkin dia tahulah. Oke, mungkin dia tahu buah begini ataupun tumbuhan-tumbuhan liar yang boleh makan dan tidak boleh dimakan. Tadi saya tunjukkan ada 3. 1 senggang, 2 lembak dan 3 ni lengkan. Dapat sesuatu, komen, like dan juga share. Oke. Terima kasih kerana menonton. Sehingga berjumpa lagi. Bye bye.